أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Para hadirin sekalian, hari ini hari Jumaat yang kelima Ramadan. Kelima Ramadan, tidak kelima bulan puasa. Tak usah kata bulan puasa, sebut bulan Ramadan. Hari ini hari yang kelima, kita mula masuk Ramadan hari Ahad. Kita kadang-kadang tak terasa bahawa hari yang pergi itu pergi, tak terasa dia tak mari dah. Kok mana hari yang lepas dah, tak mari dah. Kok esok tak tentu lagi, petani pun tak tentu lagi. Ini ajaran Islam supaya tiap-tiap orang yang hidup di dunia ini pandai menjaga masa. Masa 24 jam ini, matahari, musim, bumi, musim, dia tak nak kata orang. Allah Ta'ala perintah kepada dia supaya berputar. Matahari putar cara dia, bumi putar cara dia, dan kita tidak terasa bahawa kita sedang memutar juga. Tidak bumi dengan matahari yang memutar, kita memutar. Kita memutar, walaupun apa duduk di rumah, duduk di kedai, duduk di pejabat, duduk pada bola, duduk di tempat kuliah. Hakikatnya kita sedang bergerak menuju lubang kubur. Tiap-tiap orang menuju lubang kubur. Lepas pada duduk kubur tu tak berhenti lagi, dia pergi lagi. Akhir sekali kita hidup balik kali aku. Amba sebut masalah ni masalah mati, masalah orang tak seringan. Sebut kata mati, tak ada orang amba tak sering mati. Tapi kita sebut juga kerana Islam ajar pada kita hidup, guru dia mati. Amba sebut mati ni pada hari semua betul lah tu bahasa yang orang letak puan kahwin orang Terengganu mati kemarin. Dan jemaah hari ni semaya jenazah hari ni amba tak lagi ya. Dalam masa kita hidup di dunia ni, Allah Ta'ala buat stesen mahatal, stesen-stesen untuk berhenti. Kalau kita bawa kereta belah mana mahal sekalipun kereta kita, dia ada kena masa kena berhenti. Berhenti stesen minyak, berhenti tempat servis, berhenti kalau ada masalah tengah jalan raya. Lalu banyak stesen-stesen, tempat-tempat berhenti yang kita kena berhenti. Ini menyelamatkan kereta kita. Mana ada orang boleh bawa motorcar 24 jam tak berhenti. Enjin panas, brake panas, air kering, minum habis. Atas dunia ni Allah Ta'ala buat stesen kepada dia. Setiap hari 5 kali sehari kita bangun semaya, solat, kena berhenti. Orang tak berhenti ni dah apa punah jangan atas dunia apa pasal tak berhenti, tak tahu semayang mana. Orang ada semayang dia adab, orang semayang dia duduk buah, orang semayang dia merokok, orang semayang maaf dia lalu tu depan masjid tak malu-malu. Kalau ni orang hujan, kenapa dia tak ada stesen? Tiap-tiap hari 5 kali sehari Zuhur, Asar, Maghrib, Isya. Sekali seminggu hari Jumaat. Hari Jumaat berhenti berlaku. Hak berjual, berhenti berjual. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dharul bai'. Bila bunyi azan hari Jumaat, fas'au ila dzikrillah, maka cepat-cepatlah kamu teringat pada Allah. Wa dharul bai', tinggal semua sekali jual beli. Artinya Islam tidak lagi yang ada kerja hari Jumaat, cuma kena berhenti hari Jumaat. Kalau nak menego pergi lah pagi Jumaat tu.
Kalau nak pergi pejabat pergi je, tak ada apa pagi jemaah. Cuma kita sendiri tutup hari jemaah tu kerana peraturan undang-undang boroh apa nama. Dia Kelantan ni bila mau pegang Kelantan tahun 90, hamba tambah cuti daripada hari jemaah 2 hari jadi hari 1 lah. Marah, hamba kena marah punya mahu ni ajar rakyat Kelantan malah. Marah lepas tu dia kira balik. Ini benar. Kita tutup jemaah ni bukan kerana saja peraturan boroh, tapi Islam beri minta pada kita albisuhum ma labistum wa at'imuhum ma ta'imtum. Mu kena beri makan kepada pekerja kamu sebagaimana makan yang kamu makan, dan kamu beri pakaian pada pekerja kamu sebagaimana pakaian yang kamu pakai. Jadi dengan sebab kita kerja kerajaan, kerja koperasi apa ni, kerja koperat ni tetap pukul 8 pukul 4 tak boleh supaya kita cedul tu. Kita cedul rumah minyak tu buat nak pergi pukul 10 pergi 10, buat nak pergi pukul 8 pergi pukul 8. Dan dengan sebab tu kita kena pasung, kena ikat, kena pergi. Jadi menyebabkan hamba dia fikir-fikir kalau cuti hari Jumaat aja nak beki kereta pun hari Jumaat, nak pergi jumpa, nak pergi merawat orang tua pun hari Jumaat, nak pergi tengok kebun betul kita orang dusuk padi pun hari Jumaat, nak pergi hospital tengok anak-anak sakit berapa hari Jumaat. Mana cuti? Pergi hari Sabtu di pejabat tu pergi keadaan letih kerana hari Jumaat tu habis dengan aktiviti sosial. Jadi kita tambah hari Sabtu. Cuma jam kerja tu tak cukup. Alhamdulillah. Jadi stesen sekali setahun pula Ramadan ni berhenti. Ramadan kita panggil puasa ni maknanya berhenti daripada gangguan syaitan, gangguan nafsu. Syaitan tu yang berkah dah. Wafidat syaitan. Dalam bulan Ramadan ni pintu syurga dibuka, pintu neraka ditutup, dan segala syaitan dia berkah. Allah Ta'ala tolong banyak gitu. Tolong berkah syaitan. Hak bela juga ni tidak ke syaitan, lagi nafsu kita panggil. Tubuh kita ni ada nafsu, dia cabai dua nafsu. Cabai dua. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi nafsu, wa nafsin wa ma sawwaha, demi nafsu dan segala kelengkapan yang kebawa nafsu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nafsu ni berilham. Orang kata bagi cocok. Nafsu ni beri cocok kita supaya kita buat daripada dua. Fujur, buat benda jahat, buat taqwa ada baik. Allah Ta'ala sebut dalam Quran fujur dulu baru mari taqwa. Mana kerja nafsu ni, kerja dia pakai nak ketua dia sendiri. Mata banyak-banyak Ramadan, tak banyak mana mata untuk menangis ada Allah Ta'ala. Sedangkan budak kecil anak kita dua umur, kalau dia nak benda mamuk dia, ni ayah dia, ni abang dia minta tak boleh, dia gelepar, lepas tu dia teriak. Siapa dia ajar ke dia supaya nangis gelepar tak umur nak benda, tak ada siapa dia ajar. Ini kita panggil fitrah. Kita dengan Allah Ta'ala kena ada masa kita menangis. Innamas sadaqatu lil fuqara, innamas sadaqatu lil fuqara'i. Dalam bab zakat Allah Ta'ala sebut sedekah ni kena beri kepada fuqara. Dia panggil tok fakir. Tok fakir ni dia nak duit, dia nak beras, dia nak pertolongan. Kita dengan Allah Ta'ala tidak nak beras, kita nak ampuni dosa. Dosa ni tak ada orang yang boleh ampun. Kerajaan tak boleh ampun dosa rakyat, mak tak boleh ampun dosa anak tak boleh ampun dosa anak murid. Dosa apa? Tok guru tak boleh ampun dosa anak murid, anak murid tak boleh ampun dosa tok guru.
Yang boleh ampun dosa Allah Subhanahu Allah Subhanahu Wa Taala. Perlu nak kita menangis. Dan dalam hadis sebut saat ada 3 saat, 3 ketika saya semalam ni, saat kita duduk dengan Tuhan, khulwah ilallah ma'allah di pagi 3 tak naik, lepas subuh tu kalau boleh duduk sekejap dalam masjid. Kau tak ada kerja, kau tak ada musuh apa, lepas subuh tu duduk sekejap, biar kita sore atas masjid, luar-luar masjid, biar kita sore dulu sebut pada Allah Ta'ala, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Doa ni Allah Ta'ala rekod dalam Quran, dia gesek dalam Quran. Doa siapa dia mula-mula doa ni tu ada, waktu tu ada kena halal daripada syurga. Kalau tak dengar kata dia panggil, lepas tu Tuhan taubat, ma'asa Adam rabbahu fawawat, tu ada dia aku kata ba'ali thumma ada, tapi tu ada taubat. Kata taubatnya ialah kata ni, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan, kami sakram bini aku tu awak, hanya diri sendiri, hanya diri sendiri. Dalam undang-undang biasa dunia tak ada hanya diri sendiri. Tapi Islam letakkan nyaknya ni, anyanya ni bukan saja kepada orang, bukan kepada diri sendiri juga. Kalau diri kita mereka kita buat, mata ada pada kita, mulut ada pada kita, letrik ni roh, mikrofon ada, boleh elektrik ada. Tubuh orang segar, makan cukup ke apa tak, tapi bila mati nyawa dia cabut habis. Apa nama sebut sana, kita duduk atas dunia ni berdepan dengan mati. Allah menyebut dalam Quran, kullu nafsin rabbana zalamna. Waktu tu ada minta maaf nak Allah, dia sebut Rabbana zalamna anfusana. Coba baca sekali beramai-ramai, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa untuk nenek lagi. Tu ada ni, tu orang Melayu, tu orang Cina, tu orang putih, tu orang Islam Afrika, tu orang asli. Asalkan dia tu manusia tidak mengubah, maka asas silah tu nenek dia tu ada, cukup jelas dalam Quran. Kepada orang yang tak peduli bukan ni, maka hidup dia awak panggil terapu-rapu, tu nama apa? Habis nilai dia kata tu aku nama Mak, nama Lemen, nama itu, nama ini. Tu asal apa dia? Tu asal tak tahu. Buat pujuan tu, cucuan tak tahu nama tu. Islam menyebut orang yang pertama atas dunia ni Adam. Daripada Adam keluarnya Hawa. Bila Adam salah, dia minta maaf. Artinya bila kita ni bakal buat salah, dia bakal minta maaf. Tak kira kita ni apa itu guru, kau cikgu, kau profesor, kau menteri besar, kau perdana menteri kau, kita kena ingat bahawa aku ni bakal buat salah dan bakal minta maaf. Taubat amal baik, taubat dari Islam pada taubat. Rabbana zalamna anfusana, wahai Tuhan kami telah buat hanya diri kami sendiri. Kerana diri kami ini bukan kami buat. Tubuh hamba, tubuh adik kakak, apa dia buat? Mokpok tak buat. Kalau mokpok buat kita hasil daripada perkahwinan, maka mokpok apa yang buat supaya dia minum lah. Kuih kalau kita buat supaya kita minum. Kain baju kita potong supaya kita minum. Rumah kita buat supaya kita minum. Anak kita, isteri kita mengandung, kalau kita sendiri buat, kita buat supaya kita minum. Nak lelaki boleh lelaki,
Nak pandai boleh pandai. Tak ada orang nak anak malah. Tapi bila keluar ke dunia, ada sopa kita nak, ada tak sopa. Malah juga Tuhan lah punya tahu. Tak cakap suruh, tak cakap berapa. Piak, tak ada apa. Jok kecil lagi, merokok. Kita tidak nak sekali abuk anak kita merokok. Sekali abuk lagi nak anak kita bercuri. Tapi jadi. Artinya, kita ni tidak kita. Pemberian Allah pada kita. Mulut cakap lain. Telinga adik kakak duduk dengar ucapan hari ini. Apa dia buat? Berapa orang mulut molek, ada apa tadi tak boleh kecil. Berapa orang telinga molek tapi tak dengar apa sekarang. Kita panggil tuli, pekok, macam-macam benda. Artinya kita 100% hak orang. Hak siapa dia? Allah. Nak kata hak siapa tidak kena apa? Tidak hak Allah. Nak kata hak siapa? Islam ajar pada kita fikiran tu menyebabkan kita berasa puas hati. Betul sungguh sebut ya Allah. Jadi bila berjalan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita baca tu bukan sekadar ambil berkat. Kita baca dengan penuh isi hati, dengan penuh runtuhan hati. Rabbana, sebut Rabbana, itu Tuhan. Rabb, satu perkataan Rabb, satu perkataan ilahana wa ilaha kulli syai'in ilahan wahid, satu lagi perkataan Rabbana. Bila kita nak bergaya dengan Tuhan, nak perujuk Tuhan, kita guna Rabbana. Ya Allah, menjaga aku. Rabb kita panggil Al-Murabbi, Tuhan jadi diri kita. Jok kecil dah perut umuk lagi, dia besar sampai aku 9 bulan, dia berhenti sekali. Kalau dia besar perut umuk kita tu, keluar dari muka dunia pula. Tulang kita makin besar, makin kukuh, makin besar. Tapi dia tidak besar terus dah jadi pelunyong. Apa kata kalau tulang tubuh kita ni besarnya tinggi pelunyong, tinggi pada langit, tinggi pada bangunan. Ada gigi kita, mata kita, orak saraf kita, jantung kita, pinggang kita, dia besar sampai tanya dia berhenti. Doktor kata dia berhenti, tidak berhenti saja tak, dia ada spare dia. Tulang kita kata doktor, dia berhenti hak tertentu. Siapa dia suruh dia berhenti, mokpok doktor tu bangun dak. Allah berhenti sekat ni, itulah mama, itulah lama, itulah tinu, berhenti sekat ni. Tapi bila tulang dia kena aksiden, dia ada minyak dia ada. Dia panggil minyak kau berapa lama, tak tahu. Dia tumbik balik minyak kimia dari tulang balik untuk menyembuhkan tulang. Ini orang yang belajar ilmu doktor kau tania kau ilmu apa sekalipun, orang ni sebenarnya kalau dia sakut, dia kait ilmu dia dengan Allah Ta'ala. Tak ada doktor kalau tidak beriman pada Allah, tak ada ahli pertanian atau tidak iman pada Allah, tak ada ahli kaji bumi tidak beriman pada Allah. Tapi dengan sebab kita pengajian kita ni dikendali oleh masalah, oleh orang putih. Negeri kita dijajah oleh Inggeris, negeri lain dijajah oleh Perancis, dijajah oleh Belanda. Orang ni dia tekuk kepala kita, dia sekat kepala kita, sikit-sikit Eropah, sikit-sikit Perancis, sikit-sikit Amerika. Niatan ni padan. Bila kita sembahyang, Tuhan wajib sebut ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tiap-tiap orang bila sembahyang wajib sebut ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Tak mau jalan laluan orang yang kamu mereka, waladdallin, orang sesat. Orang mereka ni kita panggil Yahudi ni dalam Quran panggil ahlul kitab, puak-puak tubu. Ahlul kitab mana? Orang mengajar kitab. Kitab dia Taurat, soal lagi itu Injil. Pada Yahudi lah orang yang pertama di muka dunia ni menyokong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana dalam kitab dia ada ajar orang rupa Nabi Muhammad tinggi mana, tinggi rendah Nabi Muhammad,
muka lagu mana, janggut dia belah mana, putih mata dia lagu mana, bulu kening lagu mana, tubuh badan tapak jauh daripada kaki sampai ke rambut semua disebut dalam Taurat. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Nabi sebut pada Nabi, Yahudi dia Muhammad, dia kenal mu supaya dia kenal anak kita. Bila pukul 1 di sekolah kita pergi ambil uniform serupa, tapi kita kenal ni anak aku tu anak aku. Kita kenal anak kita sebagaimana kita kenal anak. Maka Yahudi kenal Nabi Muhammad belum daripada lahir di muka dunia lagi. Tapi dengan sebab Yahudi ni dia ajar kepada pokok dia, kita ni kekasih Allah, abna Allah wa hibba'u, kita ni anak Tuhan. Bolehnya percaya orang bahawa Tuhan ada anak. Apa dia anak? Pokok kita. Allahu Akbar. Tok guru ni dia jahat sungguh. Dia baik, Allah macam mereka. Tok guru Yahudi, tok guru Melayu, tok guru Arab, apa? Dan dia ni di dunia Arab. Kita nak tengok dunia Arab yang kita nak tiru, payah. Arab pergi kajian tapi kita tetap tiru kata. Ayo. Cenggeng hak tino cenggeng tak tahu siang kau nak gerik tak tahu. Pakai ini skop mana skop apa ni. Berapa pakai nak betul nak suruh payah. Tak tuduh pala, sengih. Ni perhatian pada Arab ni orang yang tugas untuk berjalan dengan Quran. Tapi dia tolak. Dia tolak haluan tengok nak Arab. Mu perang dengan aku perang dengan mu. Perang. Jadi ini yang mulai. Ini kita Alhamdulillah. Kita nak tengok orang Islam, khasnya Melayu Kelantan, berilmu pengetahuan, baca mengaku ya sepanjang-panjang. Jadi 3 tempat yang sebut tadi. 3 hari naik, kita duduk sekejap dalam masjid. Kalau kita tak ada kerja, nak pegawai pencen, orang tua tak ada buat kerja, duduk dalam masjid. Duduk agak pening nak Ramadan. Lepas tu tengah hari lepas pada qomat atau azan qomat tu setepat kita berdoa. Jika tu pintu langit terbuka. Dia ketiganya ialah tari nak jatuh. Belum buka puasa kita beri ramai-ramai. Dan di Kelantan ni yang kecil-kecil hari tu nombor ingat bahasa beri panggil buka puasa. Esok buka puasa makan jujur dosa. Benda ni merugikan. Buka puasa, ajak orang buka puasa memang boleh pahala. Tapi sistem cara buka puasa ajak orang pergi makanan rumah, lalu kita ubah. Kita kata buka puasa masjid kan, dia mau ada bagi mau ada utama, dia mau ada batu bagi supaya kita tidak lama duduk buka puasa. Orang baik panggil buka puasa, tak tahu kenapa yang buka dulu kapung panggil buka puasa. Arab panggil iftar. Buka puasa katut bila, tapi orang baik guna buka puasa tak apalah. Kita kata gini, buka puasa di masjid. Kalau dia mau tak ada berapa sekarang, tak ada berapa bagi duit, boleh tabung. Jawatan puasa masjid akan jaga duit ni. Dapat time kau puasa patut dia nak beli watama kau berapa semua tadi. Kita minum air gelap watama sebutir, ada sebutir. Allah Akbar semaya. Cukup balik balik rumah makan. Hak bahasa Persia yang ajak orang buka puasa rumah ni kan. Ambil rajin ya, ngajak dia buka puasa. Lepas makan kuih, makan nasi. Nak menjodoh ke nasi tu kan. Dengan tulai ayam, dengan tulai ikan, dengan berapa puan ikan. Tak boleh mayat dah. Tak boleh mayat atas rumah. Kena cari balasan lain. Kerana selalu dengan tokoh tadi kawas Musa. Terlalu banyak silap yang kita telah buat dalam masa lepas-lepas. Silap kita. Jadi kita ubah. Alhamdulillah lah ni ramai pakat dia buka puasa masjid. Kalau ada duit, bubuh duit sama saya. Kalau tak ada duit kita makan. Suruh orang tak ada apa. Tapi jangan sampai kau fikir kita tak buat kerja, tak ada duit. Kenapa? Ada orang yang buka
ada orang siap ada di masjid, yang malah nanti makan orang. Begitu juga sedekah, tak apalah para ahli. Jadi saat yang paling akrab kita dengan Allah ialah saat belum subuh. Dan ni banyak masjid-masjid terawih dapat rakaat, tak sembahyang witir, tak apa. Tapi syaratnya belum subuh kena sembahyang witir. Koyakkan anak-anak kita tadi kita sembahyang dapat rakaat 10 rakaat, ikutlah, ikut atas ada tu imam. Kalau tu imam tu buat witir selalu tak apa. Kalau tu imam tak buat witir, kita balik ke rumah sembahyang witir. Ketika mana? Belum subuh. Lalu ni orang menyawal pukul 5 di pagi. Belum pukul 5 kita bangun. Yang zidul rabbu ila sama'i dunia fil hazil akhir min al-layl. Nabi sebut Tuhan turun daripada atasan dia sampai ke langit dunia di penghujung malam. Fa yaqulu ala min da'in fa astajib lah, ala min mustaghfirin fa aghfir lah, ala min sa'ilin fa a'ti lah. Tuhan turun daripada atasan, turun sampai ke langit dunia. Dia turun lagu mana tak soal lagi. Dia turun lagu mana? Kemaya dia perlu berjalan. Dia turun sebagai layak dengan kebesaran Allah. Dia turun kerja berapa? Dia tanya orang. Tak ada kau orang nak minta benda aku nak beri. Tak ada kau orang minta apa aku nak apa dosa. Tak ada kau orang berdoa aku nak mensayakan. 3 kali Tuhan tawar belum subuh. Sebab tu untuk makan sahur ni kita bangun awal. Tak usah bangun pukul 5. Bangun awal kopak. Mengantuk tu mengantuk dah, tak ada orang tak mengantuk. Nabi Muhammad pun mengantuk. Tapi kalau kita orang luar ni tengok bola dunia ni sampai mati. Ada cerita 2 orang yang mati di negeri China, mati kerana tak tidur. Bukan 24 jam, 2 hari tu tak tidur, akhir mati. Orang yang lagi naik kapal terbang tak tidur, dia pergi. Orang yang nak kereta api berjanji nak kereta, dia tak tidur, dia pergi. Orang nak pertanda lebih lagi tak tidur. Dapat kau sekejap, balik terawih pukul 10. Jika dia tidur lah, tak usah duduk buah banyak, tak usah duduk tutup bola apa semua. Oh lah bola tidur kupak, pukul 3:30 bangun. Amor bakla ni uzur dia main tu terawih 2 kali salat naik. Amor tidur pukul 2:30 bangun, ada jam geruk bangun. Kita bukan bangun mayat doa bapa, doa untuk diri sendiri, doa untuk ibu bapa. Ghafili wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tu doa Tuhan sendiri ajar dalam Quran, rekod gazet dalam Quran. Ibu bapa rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Tuhan ampun dosa aku, dosa ibu bapa aku, kerana ibu bapa aku didik aku waktu kecil. Nak boleh setahun ni juru aku ni berarti semayang ti berapa ni kerana mopok didik. Kalau mopok didik, kalau tak mopok tak didik, dia tak semayang, tu dia masalah. Tapi kewajipan doa Allahumma fili wa walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wal masyayikhi wa liman lahu haqqun ala wa liman nasarani wal masyayikhi wa liman lahu haqqun ala. Tu doa Allah, ya Tuhan ampun dosa aku, dosa mak bapak aku, dosa orang tolong aku, wa liman nasarani orang tolong aku, tolong menipah hamba orang tak ada harta. Hidup amalan ni hancur daripada elang. Bapa boleh elangkan orang ni. Jadi bila kita makan benda, minum benda, buka puasa, ingat pada penghuni kita. Allahumma at'im man ta'amana wasqi man saqana. Baca derah meja makan itu biar anak cucu dengar. Allahumma at'im man ta'amana. Ya Allah, berilah makan kepada orang makan kaku. Wasqi man saqana, dan berilah minuman pada orang beri minum pada aku. Beri makan bukan sekadar makan nasi ya. Beri duit di dalam undi yang menyebabkan ambo ini orang miskin boleh makan lah ni, kerana ada orang tu ni
Orang undi ni kenapa? Pertama tu buka pintu hati dia, betul, gerakkan paham betul. Kerana bawa Islam. Supaya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad kena marah, kena keji, kena lepas. Kerana bawa Islam. Tapi bila siapa dia bina, orang terima dia sebagai ketua kerajaan. Pitih tak ada, mokpok tak ada. Mokpok mati kecil lagi. Ayah dia Abdullah mati waktu dia dah perut lagi. Mak dia Aminah mati waktu dia baru boleh kaki. Tak ada apa sekali Nabi Muhammad. Tapi orang terima dia sebagai ketua kerajaan kerana perangai malah tu ya wa innaka la ala khuluqin azim. Ada yang hari ni ya Abah sebut tulis sini kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap orang mesti merasa dia mati. Mas sebut tadi tajuk hari ni tajuk orang tak setuju, iaitu mati. Tak ada orang setuju mati. Kau ubat, hospital, jogging, makan vitamin, semua kita tak siap mati. Tapi Tuhan kata qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Tengok cara Allah Ta'ala buaya. Dia Muhammad buaya kalau yang mati kalau kamu lari itu dia akan bertemu denganmu. Mu lari pada mati, mati dia cari kamu. Akhirnya bertemu jumpa. Innal mauta alladhi qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Anak-anak kita belajar ilmu sarah. Mulaqikum dia panggil sifat pengen dia laqa yulaqi. Hak sulasi dia laqiya, laqiya yalqa bahwa laqin. Sepatutnya Tuhan kata innal mauta litafidun fa innahu laqikum. Mati nak berjumpa kamu. Dia tak kata laqikum, dia kata mulaqikum. Mulaqi mana bertemu. Lari ke dia cari aku. Akhirnya itu pun aksiden jalan raya. Kita orang pagi tu break motorkar, tu break kereta, tu break motosikal naik aksiden. Dengan siapa dia? Dengan orang mai Kuala Kering. Orang Kuala Kering, orang mai Kuala Lumpur, balik kemudian dia mai tu pun kita ucap Kuala Kering, mai tu pun aku di sini. Aku baru tulis sana. Kenapa? Bertembung. Kita tak siapa dia tiba-tiba tak paling kanan, paling kiri, beringat tak siap mati. Manusia hormat pada kumpul jok petang lagi mati tepuh orang mati sakit jantung. Pak Mak sebut tadi tu tuang tu biasa dengan mati mari berubat di London, berubat di Kuala Lumpur, akhir sekali mati juga di Kuala Lumpur tu hospital paling mahal tidak mati juga. So, yang kedua para haji semua mati ni semua orang tahu dah. Kau tak payah Nabi wayak. Kau tentu kena Nabi Anbiya alaihissalam beritahu jalan. Apa dah mati hidup balik. Kau ni kalau tak mengaji agama tak reti, tak tahu. Terus kalau mati ya mati ya. Bawa hujah yang melawan orang kafir, baik kafir dulu, kafir ni orang Arab, kafir Melayu, kafir berapa duk lawan dia lah. Idza mitna wa kunna turaban wa idhaman inna la ba'uthun. Ya Muhammad mu kata pada mati dia balik. Ada masuk akal. Bila orang mati tu aku mati, tok nenek mati jadi tanah, gali kubur dia tak tahu dua nak tulang hak kerah tu tak ada juga. Pas hidup balik lagu mana? Ni hujah untuk melawan Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi kata umur berapa dah? Lelan 50. Hari tiba 50 tahun tak ada. Tak ada duduk mana? Bapa yang lelan ada. Hari tu tak ada. Ambo tahun 31 kan. Bila 31 memang tak ada. Lepas tu ada lagi mana? Kalau ni boleh ada atas dunia, tidak kerana mokpok menggapok. Tahu-tahu ada, maka pelik apa kalau mati dah apa hidup balik? Hidup balik adalah kubur ni ialah ulang ni ada tu. Kalau kita kata kat perangat pegula kalau tak habis petang kita perangat panas pula sedap pun. Kita mikir jangan mikir cara kita.
Ni ke cara Allah. Segala-galanya Allah. Tuhan sebut, aku turun dari langit hujan, tumbuh pupuk. Sepatut turun hujan, tumbuh hujan. Turun hujan dari langit, dia kuat tanah, dia tumbuh pupuk. Dia tumbuh bunga durian, dia tumbuh bunga nyong, dia tumbuh bunga dasar. Dah turun hujan, dah tumbuh hujan dah. Lagu mana hujan turun dari langit, dia buat tanah, tumbuh bermacam-macam. Batna bi jannati wa habal hasib wa nakhla basat wa tilatul. Lalu banyak ayat Al-Quran yang menjawab balas segala miskin manusia. Manusia jangan mikir cara manusia, mikir cara Allah. Kalau kita mikir cara manusia, bodoh sama kita. Macam kita sebut subhanallah, subhanallah. Tuk lembah, tuk jahil, gawat, jutawan, sebut subhanallah. Subhanallah adada khalqi wa ridwana. Maha suci Allah. Maha suci Allah makna Allah ni suci, bersih daripada segala kekurangan. Bodoh tak ada dia. Banyak mana sifat kita tak setuju, tak ada pada Allah. Bodoh tak ada pada Allah. Pelupa tak ada pada Allah. Bengong tak ada pada Allah. Miskin tak ada pada Allah. Semua sifat kita tak setuju, tak ada pada Allah. Apa tak waktu pada Allah? Comel gitu mak Allah, tolak Islam ni kebangsaan, tolak Islam ni demokrasi. Tak ada yang sebut kita nak bin. Saya waktu nak comel muka comel, bulu kening comel, mulut comel, dahi comel, tutur kata comel, tingkah laku comel, masuk pandai, keluarga pula orang berjuru. Siapa tanya, bini ambil urdu. Ya ilaha illallah. Tentulah budak ni comel belakang. Dia siapa tanya, bini ambil urdu. Muka, gigi ropong, mulut birak apa semua sekali. Tengok, bodoh tuan. Orang yang tentu dah. Tunang kita tengok anak tina orang comel belakang. Nak bini tiba-tiba bini urdu, bodoh. Manusia begitu Melayu ke arah. Tentu dah Allah yang sebut. Dia ajar pada kita sebagai sebuah subhanallah. Maha suci Allah. Siapa tanya mereka, siapa tanya ekonomi, siapa tanya sosial, tolak hukum Tuhan. Ambil orang. Dalam mana cerdik orang. Ini perhatian semua benda-benda begini kita fikir dalam bulan Ramadan. Tak ada masa yang paling berguna dalam setahun lain pada Ramadan. Yang disebut bulan puasa, bulan Ramadan. Dan setengah orang alim ulama kata Allah kalau boleh sepanjang tahun ni Ramadan berlaku. Sepanjang tahun Ramadan berlaku. Ya kita punya Ramadan tak Allah serambi aku. Tak boleh merokok lah. Makan, masuk ke dalam api beliau. Dia nasi, makan sore. Ramadan tapi bodoh. Ambo bawa ni cerita Rasulullah SAW hari dia mati. Buku yang bawa ni Ar-Rahiqul Maktum. Ar-Rahiqul Maktum ni dapat hadiah daripada Lajnah Malik Faisal. Kata dia, Anal muslimina bainahum fisatil fajr yawm al-itsnin wa bakal yusalli bihim lam ila Rasulullah SAW. Kata dia, orang Islam, sahabat-sahabat Nabi ketika Nabi duduk sakit ni, uzur, ketika sahabat-sahabat Nabi duduk tengah nak semayang fajar hari Isnin, yang Abu Bakar radhiyallahu anhu sedang itu imam. Ketika tu Nabi kita buka tabir rumah dia, muka rumah Nabi ni masjid tu Pak Tolong, tidak mahligai, tidak istana, tidak rumah pesada. Nabi dengan masjid rumah Tolong, cuma dia sekat dengan tabir. Jadi waktu nak orang duduk semayang tu, Nabi kita akak tabir, tengok orang. Lepas tu Nabi senyum, semua tabas senyap hati. Nabi senyum tengok orang duduk semayang. Kerana semayang ni ibadat pertama tu dari langit. Dan waktu timur semayang tu Nabi, Allah Ta'ala jemput Nabi naik ke langit, balik Isra Mi'raj.
Jadi benda yang begitu penting, tiba-tiba bila aku uzur ni pun orang semayang. Baik. Setelah dari sahabat kat duha, Nabi jumpa anak puan dia. Nabi kata anak ramah tak mati kecil belakang, tinggal seorang yang terlalu Fatimah Al-Batul Fasura Bishain Pasakat berbakat. Nabi boyak, Nabi panggil Siti Fatimah dan Nabi bisik ke telinga Fatimah, tahu-tahu Siti Fatimah nangis. Pada menangis Nabi panggil pula Fasarraha Wabahikat. Nabi sebut pula kali yang kedua, syukur pula dia. Pada teriak dia syukur. Pokok Siti Aisyah kata, ayah mewayak ke beliau. Kau tikau nangis tu bapa. Lepas tu nak ayah mewayak. Kali kedua ya, apa syukur pula. Kata dia, kata Siti Fatimah, Nabi bisik mana aku bahawa dia akan mati dah sakit ni. Sakit ni menyebabkan bahawa pada mati. Dan lepas pada tu dia wayak kat aku. Lepas tu menyebabkan aku menangis. Lepas tu dia wayak kat aku bahawa orang yang pertama, apa namanya, anak buah aku yang pertama tu aku mati pula, ialah kamu sendiri lah. Jadi menyebabkan Siti Fatimah suka. Kerana keluarga Nabi yang pertama turut Nabi ada kubur ialah Siti Fatimah. Dan yang keduanya bahawa Nabi sebut Fatimah ini Sayyidah Nisa'il Alamin, ketua wanita dalam syurga. Sebanyak mana muslim ada syurga, Siti Fatimah akan menjadi Sayyidah, jadi ketua dia. Lepas tu oleh kerana Siti Fatimah tengok ayah dia teruk sangat, wa karba abah, Siti Fatimah kata wa karba abah. Ini orang Arab sebut wa karba abah, Allah ayahku susahnya. Nabi jawab, laisa abika karbu ma'dal yaum. Ayahmu pada tak ada susah dah. Kau susah ni sejak atas dunia. Bila aku masuk kubur, insya-Allah tak ada susah. Dakwah kau, mengajar kau, memimpin orang kena maki kau, jika aku hidup. Bila aku masuk dalam kubur, tak ada orang nak maki aku, tak ada orang lawan aku sendiri. Giliran dakwah ni berjakit pada kita pula. Nabi mati, giliran mengajar, giliran ceramah, giliran kuliah, giliran apa, berjakit pada kita pula. Pada tu al-ihtidar, kata dia sakit Nabi, gering Nabi ni yastadu yazid, tambah apa nama tambah kadzalik al-ihtidar. Bila Nabi siapa kata ihtidar, dia kita panggil lelah lah. Orang dekat nak mati kita panggil lelah. Siapa tanya lelah, Nabi lelah, maka Siti Aisyah ambil Nabi sandar ke dia, orang panggil pangku apa, akan ke dia. Dan Siti Aisyah berasa megah dalam banyak-banyak rumah isteri Nabi, rumah dia kau Nabi pilih, kau Nabi minta. Nabi kita dekat nak mati tanya, Nabi kata esok bila aku di mana, esok bila aku di mana. So isteri-isteri Nabi faham bahawa Nabi nak ke rumah Aisyah. Cara Nabi pihak mengerti, dia tidak kata aku nak mati rumah Siti Aisyah. Dia kata abang pagi esok bila yang siapa dia. Dia semua jawab, ya Rasulullah, pergi rumah Siti Aisyah lah. Dan waktu Nabi dekat nak mati, dia tengok apa namanya, tengok kayu sugi, dan Nabi tengok pada kayu sugi itu duduk di bawah, duduk tangan Abdurrahman juga Abu Bakar, adik bagi Siti Aisyah. Faqala akhudhu laka. Bila Nabi tengok kayu sugi, Nabi tengok Siti Aisyah faham bahawa Nabi beri benar sugi dalam pengajian agama dikira sunnah.
Sugi Nabi menggunakan kayu sugi, kayu araf. Dia letak atas telinga semua. Kita sini sugi kerana orang putih aja. Untuk guru jamin hari itu, orang tua-tua tak sugi. Pada tempat kita ni kaya penduduk banyak. Manganyo tu, apa tak mangga. Kok jerabu cukup baik untuk jadikan sugi pak lolo ni pun manganyo tu mangga ke apa. Kok pak buah dia kata cukup baik. Dia ada klorofil. Kita ambil kerak pak sugi, dia berasa kelak-kelak, berasa pedah-pedah ke semua sekali, cukup baik untuk jaga kursi. Jadi Nabi beri benar sugi. Maka bila Nabi setiap saya tanya, "Munnak ke ya Rasulullah sugi ni?" Nabi sanggup. Maka Siti Aisyah ambil, dia pelembut kayu sugi, dia mamuh kayu sugi, baru ke Nabi. Dia kata, "Aku di antara nikmat yang Tuhan beri kepada aku ialah air liur aku bersama dengan air liur Nabi. Aku dia mamuh sugi dengan air liur aku, yang kebubuh dalam mulut Nabi, dan Nabi mamuh." Jadi satu kemegahan Siti Aisyah ialah air mulut dia Nabi titik, Nabi terima dan sudah sugi malak rafa ayadahu wa syaqtabah nasab. Sudah sugi malak Nabi celai ala kata, celai ala kebubuh wa dharak asyafatha. Dia bibir mulut Nabi geruk. Sudah sugi Nabi celai ala kata, dan Nabi sebut apa? Ma'al ladina an'amta alaihim. Beserta dengan orang yang kamu beri nikmat, an-nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Allahumma fil li warhamni wa alhiqni bi rafiqil a'la. Nabi sebut beserta dengan orang yang kamu beri nikmat. Tubik mulut Nabi begitu waktu Nabi tengok ke langit. Kerana bila roh manusia keluar, mata manusia itu sama. Dan disebut Allahumma ufilli, Tuhan pun dosaku. Setara Nabi tak dosa tu pun dia minta Tuhan pun dosa. Kita puan dengan dosa tak pasal apa. Nabi tak ada dosa, maksum kita panggil, pun minta Tuhan pun dosa. Rahani sialah aku walikhni birrafiqil a'la. Al-Hikmi maknanya apa namanya? Masuk nama aku, senara nama aku dengan Rafiqul A'la. Rafiq makna kawan, Al-A'la yang maha tinggi. Kita Rafiqul A'la makna saya-saya yang maha tinggi. Nabi-nabi yang mati dah, mereka menunggu, ya Allah masuklah aku senara sama orang ini. Lepas itu dia Nabi kata ulang 3 kali, Allahumma fili warhamni wa alaihi bil ala. Bahtu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita telah para ini semua kita putih sekali begini. Mudah-mudahan kita bersiap untuk mati. Lain pada bersiap untuk hidup, bersiap untuk mati. Kesiapan untuk hidup ialah cari ilmu, cari pelajaran, cari duit, cari pangkat, cari kelebihan. Segala-gala pangkat atas dunia ni, segala-gala hari kita cari. Hari dia banyak, tapi berserta dengan halal. Duit yang halal, pangkat yang halal, rasuah jangan, sama ada rasuah perkara kerajaan, sama ada rasuah berpolitik. Kita baca surah khabar dia ni bawa tiri sana, tiri sini, bocor sana, bocor sini. Tiri-tiri ni tubik tak menentu, tidak ada peraturan. Berbeli duit Malaysia hilang gitu. Kenapa? Menteri tidak cermat. Asal boleh berhenti sudah halal ke haram ke tak ada. Sepatutnya halal-halal ni kita jaga, tidak topek, tak tiru topek je. Kita ni tengok orang judi tengok orang merokok, kita merokok macam tak ada agama. Jadi dalam Ramadan tolong duduk diam sekejap lepas subuh, duduk diam sekejap belum pada maghrib, duduk diam sekejap ketika belum pada subuh. Mudah-mudahan Allah kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وارزقنا تلاوة كتابك آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم إن الضحى ضحاؤك والبهاء بهاؤك والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرة قدرتك والعصمة عصمتك. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان في البحر فأطهه، وإن كان عاسرا فيسره، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قليلا فكثره، وإن كان بعيدا فقربه. وبارك لنا فيه وبارك لنا فيه وبارك لنا فيه بحق ضهائك وجمالك وقوتك وقدرتك. آتنا ما آتيت عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عذاب النار. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تكبير.